Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2, pelajar kursus BBM 40202 Meteorologi dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional akan membentangkan kajian kami bertajuk Coordinate Measuring Machine CMM jenis Moving Bridge. CMM atau Coordinate Measuring Machine ialah sejenis mesin berteknologi tinggi yang digunakan secara meluas dalam industri, khususnya dalam bidang kejuruteraan dan pembuatan. Fungsi utamanya adalah untuk mengukur dimensi fizikal sesuatu objek dalam ruang 3 dimensi dengan tahap ketepatan yang sangat tinggi. Terdapat beberapa jenis CMM, namun jenis moving bridge merupakan antara yang paling biasa digunakan dalam industri, termasuk di Engkai Malaysia, di mana tempat kami menjalankan kajian kes, dan CMM yang digunakan mereka adalah jenis moving bridge. Mesin jenis moving bridge mempunyai struktur jambatan yang boleh bergerak sepanjang aksi X dan Y, manakala probe akan bergerak secara menegak mengikut paksi Z. Gabungan pergerakan ini membolehkan pengambilan bacaan ukuran dilakukan dengan lebih teliti dan efisien. Antara ciri-ciri utama CMM jenis moving bridge adalah berketepatan tinggi. Ia membolehkan ukuran dilakukan dalam toleransi yang sangat kompleks dan penting dalam kawalan kualiti komponen yang dihasilkan, terutamanya dalam industri otomotif, semikonduktor, aerospace dan sebagainya. Kedua adalah kelajuan pengukuran yang pantas, iaitu sehingga 693 mm per saat, yang membantu mempercepatkan proses pemeriksaan. Seterusnya, struktur yang kukuh dan stabil. Ia dibina menggunakan granit dan sistem rel udara bagi memastikan mesin tahan getaran dan kekal stabil semasa beroperasi. Berikutnya, reka bentuk yang modular. Ia membolehkan mesin digunakan untuk pelbagai saiz dan bentuk komponen, menjadikannya sangat fleksibel dalam persekitaran pengeluaran. CMM memainkan peranan yang sangat penting dalam industri. Antara beberapa peranan yang boleh diusulkan dan juga dihasilkan oleh CMM adalah sebagai alat dan juga medium dalam kawalan kualiti, iaitu quality control. Ia memastikan setiap komponen yang dihasilkan menepati spesifikasi dan standard yang ditetapkan. Kedua, membantu dalam pengoptimaman proses. Data pengukuran yang dikumpul membolehkan jurutera mengenal pasti bahagian proses yang perlu diperbaiki. Ketiga, CMM digunakan untuk dokumentasi dan audit. Data ukuran boleh disimpan, dianalisis semula dan dijadikan bukti semasa proses audit atau rujukan masa depan. Keempat, ia menyumbang kepada peningkatan produktiviti. Proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan automatik. Seterusnya, menjimatkan masa dan tenaga kerja. Yang terakhir, mesin ini digunakan dalam reverse engineering, iaitu menukar bentuk fizikal sesuatu objek kepada data digital 3 dimensi untuk tujuan reka bentuk semula atau penambahbaikan. Terdapat 4 mod operasi utama bagi mesin Coordinate Measuring Machine atau CMM, bergantung pada tahap automasi yang digunakan.
Pertama, manual mode, iaitu mode di mana keseluruhan kawalan pergerakan probe dilakukan secara manual oleh operator. Kedua, semi-automatic mode. Dalam mode ini, sebahagian pergerakan dikawal secara automatik oleh mesin, manakala selebihnya masih dikendalikan secara manual. Ketiga, automatic mode atau CNC mode, di mana proses pengukuran dikawal sepenuhnya oleh program komputer. Mesin akan menjalankan arahan yang telah ditetapkan tanpa perlu kawalan secara langsung. Dan akhir sekali, offline programming, iaitu mode di mana program pengukuran ditulis lebih awal di komputer berasingan dan kemudian dimuat naik ke dalam mesin. Ini membolehkan kerja persediaan dilakukan tanpa mengganggu penggunaan mesin. Mesin CMM terdiri daripada beberapa komponen utama. Yang pertama, shoulder dan top support yang berfungsi sebagai struktur penyokong bagi jambatan mesin. Seterusnya, main arm dan probe arm digunakan untuk menggerakkan probe dalam arah mendatar dan menegak. Probe dan stylus pula merupakan bahagian yang bersentuhan secara langsung dengan objek dan berperanan dalam mengambil data ukuran. Granite table ialah permukaan rata dan stabil tempat komponen diukur diletakkan. Ia direka untuk tahan getaran dan memberikan ketepatan yang tinggi. Akhir sekali, terdapat joystick yang digunakan untuk kawalan secara manual serta emergency button yang penting bagi tujuan keselamatan sekiranya berlaku kecemasan. Seterusnya adalah mengenai cara pengoperasian CMM, iaitu langkah demi langkah. Yang pertama adalah penyediaan mesin dan komponen. Komponen diletak atas meja granit dan suhu persekitaran distabilkan. Dan seterusnya adalah kalibrasi dan sistem koordinat. Probe dikalibrasi dan titik rujukan ditetapkan. Dan selain itu, pergerakan dan ukuran. Bridge dan probe bergerak ke lokasi ukuran. Dan seterusnya adalah sentuhan dan data. Probe menyentuh permukaan dan menghantar koordinat ke sistem. Dan akhir sekali adalah analisis data dan laporan. Sistem menilai sama ada objek berada dalam toleransi yang ditetapkan. Itu adalah beberapa penerangan mengenai cara pengoperasian CMM. Dan seterusnya adalah mengenai isu dan cabaran penggunaan CMM yang ada di industri, iaitu yang pertama adalah sensitif terhadap suhu dan getaran, boleh menyebabkan bacaan tidak tepat. Selain itu, kos operasi tinggi, pembelian lesen perisian, latihan dan penyelenggaraan. Dan seterusnya adalah penyelenggaraan berkala, penting untuk ketepatan berterusan. Dan akhir sekali adalah masalah teknikal dan respon lambat jika sokongan teknikal lambat sampai. Ini adalah sedikit sebanyak mengenai isu dan cabaran penggunaan CMM. Okey, seterusnya adalah 7.0, kalibrasi mengikut piawaian ISO IEC 17025. Standard ISO IEC 17025 ini memastikan pengukuran CMM boleh dipercayai secara antarabangsa. Proses kalibrasi ini termasuk dari segi penggunaan reference sphere, kalibrasi stylus dan probe dari pelbagai arah, semakan ketepatan dan rekod laporan kalibrasi, dan kekerapan kalibrasi yang mana biasanya dia dilakukan setiap 6 hingga 12 bulan. Itu saja. Saya akan meneruskan dengan bahagian penyelenggaraan dan penentu ukuran CMM. Seperti mana mesin berteknologi tinggi, CMM memerlukan penyelenggaraan yang konsisten untuk memastikan ia tahan lama dan terus berfungsi dengan tepat. Antara langkah penyelenggaraan penting termasuklah pembersihan rutin, terutamanya pada komponen mesin dan laluan pergerakan bagi mengelakkan habuh dan kekotoran menjejaskan ketepatan. Yang kedua, kawalan suhu bilik meteorologi. Perubahan suhu yang ketara boleh menyebabkan pengembangan atau pengejutan bahan yang boleh menjejaskan bacaan. Yang ketiga, pemeriksaan sistem udara dan kabel untuk memastikan semua sambungan dan pergerakan mesin berada dalam keadaan baik. Dan yang terakhir sekali, pendokumentasi lengkap bagi aktiviti kalibrasi dan servis. Ini penting bagi rujukan serta pengutuhan kepada piawaian audit. Dengan penjagaan yang betul, prestasi CMM dapat dikekalkan untuk jangka masa yang panjang.
Baiklah, sebagai kesimpulan, CMM bukan sekadar alat untuk mengukur dimensi objek. Lebih daripada itu, CMM membantu menjamin ketepatan produk dan membuktikan komitmen sebuah organisasi terhadap kualiti dan mematuhi kepada standard industri global. Ia menjadi simbol kepekaran dalam memastikan produk yang dihasilkan benar-benar menepati spesifikasi yang diperlukan. Tambahan pula, dalam era pengeluaran yang semakin berteknologi tinggi hari ini, CMM boleh dianggap sebagai tulang belakang kepada proses kawalan kualiti. Namun begitu, keberkesanan sangat bergantung kepada cara dikendalikan, penggunaan yang betul, penukaran berkala, penyelenggaraan mengikut piawaian akan memastikan misi ini terus memberi hasil yang konsisten dan tepat. Sekian daripada saya, terima kasih atas perhatian anda.